Good morning. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ni hari kedua kita berada dekat MotoGP. Kita ada Abel Fin dengan baju Solfili baru beliau. Solfili. Yang belakang sikit. Oh, GT2A guys. So mana dapatkan baju ni? Solfili dah keluarkan dekat merchandise. CF Moto. Mantap. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hari ni ada launching. Ramai hari kedua race day. Hari ni kita ada launching CF Moto terbaru. Katanya 250. So jom kita tengok. So nak datang ke MotoGP Sepang, dekat booth ni free. Dia akan scan apa barang yang dibawa masuk lah. So tak boleh bawa masuk air, tak boleh bawa masuk makanan. Apa bawa air 5 liter tu? Siapa bawa air 5 liter tu? Macam mana boleh terkantoi tu? Macam mana nak bawa dalam beg? Nunggu beg masuk, nunggu beg keluar. Ya, macam dekat airport guys. Okey, so kita nak tengok pelancaran motor nak datang ni. Jom kita tengok dulu. See what is under this cloth, and I'm sure that everybody's going to have their cameras ready. So I hope all of you are also ready to post on your social media. Make sure you do hashtag this as well. But before that, ladies and gentlemen, before we bring up the people behind the scenes, we would like to actually let you enjoy a video. Yes, ladies and gentlemen, this is CF Moto. Can you make some noise, everyone? And to unveil the bike, ladies and gentlemen, I'd like to call on Mr. Su Chen, CF Moto Racing Development Director, Mr. Ashri Ahmed, Chief Operating Officer of M-Force Bike Holdings St. Gerard, Mr. Fauzi Rahman, Government Liaison, Manager of M-Force Bike Holdings St. Gerard, as well as Mr. Tom Haiti, Senior Sales Manager of M-Force Bike Holdings St. Gerard. Alright, is everybody ready? Your cameras ready? Oh, let me get out of the way. Oops. Smile, everybody. Photographers, you got a photo? Okay, this is for the videographers. We are going to unveil the motorbike. Ladies and gentlemen, in 3, 2, 1, unveil! CF Moto 250 SI. Harga. Berapa? 9,900. 250 cc. Harga bawah 10,000. Memang mantap guys. Jom kita tengok spek. Okey gang, so inilah dia motosikal terbaru daripada CF Moto 250 SR Lite. So dia datang dengan single silinder, 4 stroke, liquid cool dan double overhead cam. Dia punya cc adalah 249 cc, mampu menghasilkan horsepower sekitar 27.5 horsepower pada 9,500
RPM dan juga 22 Nm of torque pada 7250 RPM. So untuk clutch type dia pakai wet clutch, multi piece dan juga siap dengan slipper clutch. Okey, so untuk berat bersih motor ni 165 kg saja, datang dengan tank kapasiti 12 liter. So untuk 250 bagi aku okey lah. Dia punya wheelbase pula adalah 1360 mm, seat height dia 780 mm. Untuk ketinggian 160 macam tu dah boleh bawa sport bike yang macam ni. Jadi untuk CF Moto 250 SR Lite ni dia datang dengan design carbon lah. Kalau kita tengok dekat bahagian sini ada design carbon, dekat tank pun ada sedikit design carbon. Itu yang menarik untuk yang ditawarkan oleh CF Moto kali ni. Okey, so kalau kita tengok dekat bahagian hadapan, sistem brake menggunakan sistem ABS, size disc 292 mm, single disc, dual piston caliper. Dekat bahagian belakang, size disc 220 mm, single disc, single piston caliper. Brake ni dia pakai brake biasa lah. Okey, ni ada ABS dekat bahagian belakang juga. Okey, so untuk tayar dia pakai tayar daripada Helios. Saiz tayar belakang adalah 140/60, rim 17 inci. Dekat bahagian hadapan pula dia punya tayar adalah 110/70, rim 17 inci. Tayar yang sama iaitu tayar Helios. Kalau kita tengok dia punya tayar untuk bunga ni, dia ada corak-corak sikit lah. Okey, cantik. Alright, so ini adalah paparan meter untuk CF 250 Lite. Jadi untuk paparan meter dia datang dengan digital meter, very basic, nama pun Lite, sesuai lah dengan dia punya nama. So dia ada datang sekali dengan USB port Type A dan juga USB port Type C. Menarik, dekat depan ni je geng. So kalau kita mount holder dekat area sini, dah boleh cucuk dan terus charge. Kita tengok pula untuk bahagian seat. Seat dia datang split seat dekat depan dan juga belakang. Sini ada emblem CF Lite. Dia punya seat tak tebal, tak terlalu nipis, sedap-sedap lah kalau duduk untuk buat daily, memang ramah. Ok, so ini bahagian lampu hadapan yang ada pada CF Moto 250 SR Lite ni. Lampu dia macam dia punya abang-abang lah, 450 SR, 250 SR, dia sama, DNA yang sama. So kita tengok pula dekat bahagian lampu belakang. So untuk lampu belakang ni lebih kurang sama macam dia punya abang-abang dia. Bentuk yang sama, DNA yang sama. Signal capang dekat magat bahagian belakang ni. Jadi apa pendapat anda tentang CF Moto terbaru daripada Empos? Komen dekat bawah. Ada tak peminat-peminat sport bike dekat sini? Okey, untuk harga dia bawah 10,000 saja. Masuk kedai dalam 11,000 macam tu lah. Okey, kita jumpa lagi di next video. InsyaAllah komen dekat bawah untuk ni minat kata minat. Assalamualaikum, bye bye. Ciao. Yeah.